Terima kasih SK Bayan Baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aklan Sufi, Guru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Boleh Tuan perkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ismail bin Yahya, Guru Besar SK Permata Tok D dari PPD Kulim Bandar Baru, Kedah. Baiklah. Boleh Tuan kongsikan objektif utama sekolah Tuan mengadakan lawatan pendadak aras ke sekolah ini? Alhamdulillah, pada hari ini guru-guru dan juga staf dari SK Permata Tok D telah pun mengadakan lawatan penanda arasan atau lawatan peningkatan profesionalisme guru ke SK Bayan Baru. Objektif lawatan penanda arasan ini adalah untuk kita membuat perkongsian amalan terbaik yang terdapat di SK Bayan Baru untuk kita bawa pulang dan kita aplikasikan di SK Permata Tok D. Baiklah. Apakah amalan terbaik yang Tuan harap dapat bawa pulang dan praktikkan di sekolah Tuan nanti? Okey, apabila kita diberi penerangan oleh Tuan Guru Besar semasa sesi taklimat dan dibawa untuk melawat di persekitaran kawasan sekolah, saya dapati banyak perkara, banyak perkongsian yang saya boleh ambil untuk saya bawa pulang ke SK Permata Tok D. Antaranya adalah bagaimana pusat sumber diuruskan dengan baik, cantik, dan juga di prasekolah yang mana ceria dan juga cantik dengan penglibatan anak-anak yang aktif, serta bilik TV PSS yang saya rasa cukup hebatlah, yang insyaAllah perkara-perkara ini dapat kita bawa pulang ke SK Permata Tok D nantilah, insyaAllah.
Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Roswida binti Cikgu Ibrahim, CPM SK Permata Untuk Kedah, Padang Serai Kedah. Objektif utama kami datang ke sekolah ni untuk melihat unit utama, macam mana pengurusan sekolah, untuk dibuat penambahbaikan untuk sekolah kami. Amalan terbaik yang saya nampak dekat sini yang akan dibawa ke sekolah kami contohnya macam kemenjadian murid. Macam mana murid daripada 6 tahun lagi dah boleh mengendalikan majlis dan juga boleh membuat persembahan, baca doa tanpa rasa takut sahaja, dan pengacara majlis yang daripada tahun 5 tadi pun nampak lebih bersahaja untuk buat mengendalikan majlis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Anwar, mewakili tim kumpulan yang kedua daripada SK Permata Tok D hadir ke sini insya-Allah. Baiklah, apakah pendapat Tuan tentang program lawatan pada kali ini? Bagi pendapat saya, program ni sangatlah yang dihasratkan, yang untuk kita buat perkongsian secara keseluruhan, dan kita harapkan mudah-mudahan apa yang kita hadir hari ini kita dapat bawa balik satu-satu yang membuat operasi kepada sekolah insya-Allah. Kami membuat satu penanda arasan daripada SK Permata Tok D pada tajuk itu ini memilih SK Bayan Baru, dan hari ini seperti mana yang kita maklum, perkongsian amalan terbaik daripada pihak sekolah SK Bayan Baru untuk kami tim-tim guru bawa balik dan kita penambahbaikan di sekolah SK Permata Tok D. Baiklah, terima kasih.